bab bersungguh-sungguh ketika berdoa. Dan janganlah seseorang itu berkata, jika engkau kehendaki. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu berdoa, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh ketika berdoa itu. Janganlah dia berkata, ya Allah, jika engkau kehendaki, maka berikanlah kepadaku. Kerana Allah tidak ada sesiapa pun yang memaksanya, yang dapat memaksanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu berdoa, janganlah dia berkata, ya Allah, ampunilah daku jika engkau mahu, tetapi dia hendaklah bersungguh-sungguh meminta dan menampakkan keinginannya yang amat sangat. Kerana tidak ada sesuatu yang besar kepada Allah, tidak ada sesuatu yang diberinya itu besar kepadanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu berkata, ya Allah, ampunilah daku jika engkau kehendaki, ya Allah, kasihanilah daku jika engkau kehendaki. Dia hendaklah bersungguh-sungguh dalam doanya, kerana Allah memang melakukan apa yang dikehendakinya. Tidak ada sesiapa pun dapat memaksanya. Beberapa hadis di bawah bab ni nak cerita tentang doa, lagu mana cara, kaedah ataupun adab berdoa. Salah satu adabnya, kaedahnya, iaitu kita jangan gantungkan dengan insya-Allah. Jangan. Kalau benda-benda lain boleh kita berjanji dengan orang kalau kita buat gapo. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Dalam Quran memang dia ajar lagu tu suruh kata insya-Allah. Kalau berjanji ke ataupun buat gapo-gapo, insya-Allah. Jangan kata putus, esok mesti lagu ni. Memanglah dia ajar begitu dalam Quran. Tetapi ni kalau bab berdoa tak boleh. Dengan Tuhan tak boleh. Tak boleh pakai hak tu. Tak boleh pakai hak tu. Apa sebab? Sebabnya biasanya kalau kita minta dengan orang, kita berasa dia mungkin berat kalau kita minta banyak. Tak apalah kalau tak boleh banyak pun. Kita kata, berilah sikit. Ke mana-mana pun. Gitu biasanya kita kata gitu. Sebab apa? Orang tu lemah. Orang tu tidak kaya sungguh. Orang tu mungkin kalau kita minta ajak, dia berasa macam kita paksa dia. Dan memang manusia ni kadang-kadang dia jelas terpaksa. Ada juga dia tidak menampakkan dia tu terpaksa. Hakikatnya dalam hati dia berasa dia terpaksa. Allah tak ada. Tak boleh kita nak gambarkan Allah di dalam apa sudut sekalipun dia ni terpaksa, digagahi, tertekan. Tak ada. Sebab apa? Sebab dia, cuba tengok nama-nama dia sajalah. Pada dah. Tengok tu. Aziz, Perkasa, Qadir, Maha Berkuasa, Jabbar, Keras, Kuat, Qahar. Dia tu yang memaksa orang, yang mengenakan sesuatu ke atas orang lain. Orang lain tak ada. Jangan. Dia takut tu lah. Adam akidah tu Tuhan tu Maha Perkasa sungguh, Maha Kuat sungguh, Maha Kaya sungguh. Semua tak ada. Tak ada halangan. Tak ada. Kita kata kalau kita minta sungguh, kita macam kita paksa dia. Tak ada. Sebab tak ada keadaan terpaksa tu, Tuhan tu tak ada. Kita orang Islam tak boleh bayar Tuhan tu ada satu ketika ataupun keadaannya dia tu berasa tertekan. Tak ada. Jadi dah dia tu bersifat lagu tu, dia tak ada lah. Tak mungkin dia tu tertekan, terpaksa. Jadi kita boleh minta lah, acak kali bersungguh-sungguh, minta lah Allah, minta bagilah kepada mana pun minta. Dia boleh, tak apa. Jangan kata insya-Allah. Jadi keadaan insya-Allah tu mana keadaan lemah nampak. Keadaan lemah. Minta lah, kita kata kalau tak boleh beri 10,000 pun minta lah, acak minta 10,000. Lepas tu kalau tak boleh 10,000, 5,000 pun tak apa. Itu keadaan manusia. Kalau lagu tu, kalau dengan Tuhan tak. Minta lah, nak minta penuh, minta penuh. Sebab apa? Sebab dia Maha Perkasa, Maha Berkuasa, Maha Kaya dan sebagainya. Nak minta kepada dia. Sebab tu dalam hadis lagi tu dia kata tak ada sesuatu pun kepada Tuhan itu besar. Mungkin kita berasa besar, berapa juta pun bagi kita besar dah nak minta. Benda-benda lagu ni, jawatan ni besar dah kepada kita. Kepada Tuhan tak ada benda besar. Tak ada benda besar. Jadi kita boleh minta apa saja, boleh minta. Tapi cumanya itulah bendanya kita nak minta biar padan dengan geng, biar padan dengan geng. Nak minta-minta pun biar khabar lah. Janganlah mentak kau boleh minta, kau ikut serah nak minta. Tak boleh. Satunya kita kena tengok kemampuan biasa manusia, keadaan kita. Boleh jadi dia boleh bagi, dia bagi, lepas tu kita tidak dapat menanggung dia seterusnya. Kita tidak dapat menjaganya pula. Jadi kalau nak minta biar sepenuh lah kira-kira, biar kita boleh jaga je seterusnya. Jadi itu maksud di sebalik hadis-hadis ni. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memaksa dia tu. Jangan kita ingat kalau kita minta banyak sangat, kita minta beberapa kali macam kita memaksa dia. Tidak.
itu tak timbul masalah. Sebab apa? Tidak ada sesiapa pun dapat memaksa dia. Liya'zim al-mas'alah. Minta tu minta, ya'zim tu anda bersungguh-sungguh. Mana dengan putus lah. Tak ada kata kalau gini tak. Minta biar putus. Sebab tidak ada sesuatu pun yang Allah berikan itu besar kepadanya. Tersebut ayatlah setara mana. Kecil belaka. Bagai dunia ni kecil. Nisbah dengan hak ada pada dia. Dah kalau kita kata hak ada pada dia, hak dia cadangkan kepada orang ahli syurga. Sekurang-kurang ahli syurganya bumi dan 7 petala langit. Hak dia pula. Setara tu. Sekurang-kurang bumi ni kita kata berapa reganya. Kita nak beli tanah pun setengah-setengah tepat tu. Bukan main mahal dah, bagi kita besar dah berat. Mahalnya. Tapi ahli syurga hak paling kurang. Seluruh bumi ni, semua bumi ni. Lepas tu sampai 7 petala langit. Tak tahu, tak ada nak bayar. Sebab tu kata kecil lah dunia ni. Dapat kalau kita nak minta gap dia sana. Kita pun tak ada nak bayar. Kebesaran Tuhan, kekayaan Tuhan tu setara mana. Jadi minta lah. Nak minta dunia tak ada belah mana. Supaya juga kalau minta ampun dengan Tuhan, kalau kita minta ampun dengan dia pun jangan letak kalau kamu mahu, kalau kau kehendaki, jangan letak gitu. Sebab apa? Keampunan Allah Subhanahu Taala itu sangat luas. Kesian belah dia, kasih sayang dia tu sangat luas. Jadi tak ada timbul masalah kalau kamu kehendaki. Tak perlu kata lagi. Sebab Tuhan dia boleh buat apa saja yang dia nak. Apa saja yang dia nak. Tidak ada sesiapa pun dapat memaksanya, menekannya, tak ada. Jadi akidah kitanya Tuhan ni mukhtar mutlak. Mukhtar mutlak orang panggil. Tuhan yang mempunyai pilihan secara mutlak, tak ada terhad. Ada pun orang lain ni mukhtar, dia ada kuasa, dia boleh beri lesen, dia boleh beri gotu-gotu, mukhtar juga. Kalau kita pergi dekat orang biasa tak boleh. Kita pergi dekat bos dia tu misalnya bahagian gapo-gapo lah kita kata, dia boleh bagi. Tapi mukhtar pun mukhtar nisbi saja, bukan mutlak. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sani'un ma syaa. Dia boleh buat apa yang dia kehendaki. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memaksanya.